Itu je. Nak sumbat dalam lokap supaya rakyat ini dia takutlah. Tak bercakap dah. Dah ada dah, saya tengok ada dah. Yang kena tangkap tak bercakap. Jangan takut. Jangan lawan. Sebab, jangan apa? Jangan takut. Kita kena melawan. Sebab apa? Sebab dia tengah ketakutan. Dia dalam ketakutan. Takkanlah kita nak mengalah. Kita ramai. Dia sikit. So, bila dia dalam ketakutan, kita hentak lagi. Teruskan bersuara. Contoh hari ni. Dah bebas, alhamdulillah. TikToker nama Iskandar bersuara. Tadi Tuan Rafiq mewakili dia, and then Reman ditolak, so dia dah bebas lah. Alhamdulillah lah. Tadi pun rumah dia mesej saya apa semua kan. Saya tak ada bantu apa pun, just bagi contact number Tuan Rafiq lah, peguam kan. Jadi itu contoh lah, yang mana tak ada kesalahan apa pun, tetapi kenapa nak pergi tangkap. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, sekarang ini kepada pihak polis yang dengar ni, polis ramai sokong saya, dia ramai, dia dengan kita sama je. Dia sedang mengkambing hitamkan polis. Dia sedang mengkambing hitamkan polis. Dia nak bagi kita marah dengan polis. Bukan sekali, dah banyak kali dah. Dia cuba main naratif supaya again pihak polis. Ingat Kampung Sungai Baru? Ingat tak? Kampung Sungai Baru, tiba-tiba dia kata ada gangster dengan pemaju. Bila hari kejadian, pemaju tak ada. Ada kumpulan gangster duduk dengan penduduk. Serang polis. Penduduk pun tak tahu. Penduduk pun tak kenal ni. Tetapi orang kata itulah penduduk. Padahal bukan penduduk. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.